Hasil siasatan kes kematian 3 penjenayah yang ditembak polis di Melaka akan dikemukakan kepada Peguam Negara hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan siasatan rapi dan telus dijalankan tanpa tolak ansur. Dan laporan telah mereka kemukakan kepada Peguam Negara hari ini untuk tindakan lanjut. Tapi kita kena bedakan di antara keterlanjuran polis yang tidak boleh kita abaikan dengan tindakan penjenayah-penjenayah tegar. Tambahnya, orang ramai boleh menghubungi badan pemantau seperti Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis dan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan untuk melaporkan sebarang salah laku pihak berkuasa. Dalam kejadian 24 November lalu, 3 suspek berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka menyerang polis di sebuah ladang kelapa sawit dekat Durian Tunggal. Insiden itu menyebabkan seorang korporal cedera parah di lengan kiri. Suspek dipercayai aktif melakukan jenayah samun sejak 2024. Bagaimanapun, 3 Disember lalu, ahli keluarga suspek menafikan dakwaan bahawa mangsa menyerang polis ketika ditahan. Susulan itu, satu pasukan khas ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan berkenaan.